so hari ni kita nak ajar korang cara-cara nak set up aquarium untuk ikan gapi ataupun ikan moli ke, ikan yang saiz kecil lah yang menggunakan aquarium span filter macam ni guys. So kita akan ajar korang lah. Tapi contoh yang dah siap, kita ada dekat atas ni 4 set, dekat bawah ni 4 set kita nak letak ikan platy yang ikan jenis beranak tu guys. Jom kita akan ajar korang cara-cara nak pasang, nak set up aquarium yang menggunakan air pump. Okey, kita sambung lagi lah. Kita tunjuk dekat sikit. Tapi make sure korang sebelum buat ni, korang setting air dulu. Setting air ikan ni. Kita tak menggunakan anti klorin, kita guna garam biru sahaja guys. Kita tak pakai anti klorin walaupun kita jual. Tapi untuk yang baru-baru tu, korang pakailah anti klorin dulu. Okey, lepas tu potong lagi, nampak tak? Potong. Lepas tu sambung dengan T ni lagi. Untuk pecahkan. Okey. Sebab dia kan baru sana tu dapat 2. Sebab kita punya aquarium satu rak ni ada 4. Okey. Ni korang kena masukkan betul-betul ni. Okey, lepas tu sambungkan lagi. Nampak tak? Sambung. Yang ni pun sambung. Okey. Dia banyak kena sambung guys. Okey. Lepas tu ni korang potong sikit. Potong ni untuk letak yang tempat adjust buih yang kuning ni. Okey. Ni. Bahasa dia senang je. Kita cakap tempat adjust buih guys. So korang sambung yang ni. Nanti korang adjust lah. Dia punya nak kita tunjuk kekemasan dia sikit lah. Tapi tak kemas sangat pun. Okay, korang potong. Lepas tu sambungkan dengan kita punya filter ni guys. Korang nak pakai kecil ke besar pun boleh. Tapi ada modal korang pakai yang besar terus je. Okay, lepas tu yang korang kena tahu lah. Kalau nak letak kita punya filter ni, korang kena perahkan dulu. Kebanyakan orang beli, pasang, letak, lepas tu dia akan timbul kan. Sebab apa? Sebab ini span. Korang kena perah-perah baru dia boleh tenggelam. Okay, lepas tu kita sambungkan lagi satu lagi. Okay. Kalau korang tak faham, korang kena komen korang boleh follow kita punya setup macam ni. Nanti korang tengok. Jangan lupa nak beli barang aquarium, beli aquarium kaca, filter ke, lampu ke, korang beli dekat kita punya TikTok shop. Kita punya Shopee tu dah pening lah. Okay, nampak. Yang ni paling elok guys. Kalau kuning ni elok lah. Kalau yang murah sangat tu dia, buih dia tak elok. Dia tak cantik lah nak keluarkan buih dia. Okay, nampak dia satu pipe. Lepas tu dia boleh cabang ke 4 aquarium, 4 filter macam ni. Nampak Okay, dia cabang. Lepas tu pasang yang kuning, pasang dekat sini satu, dekat sini. Jom kita letak dalam aquarium. Okay guys, sekarang kita nak masuk kita punya filter dalam aquarium kita guys. Jom. Sekarang kita dah siap dah. Kita dah pasang kita punya pipe oksigen. Okay, kita akan masuk dalam aquarium yang ni kita ada 4 guys. Okay, kita ada buat 4 untuk 4 aquarium. Okay, jom kita masukkan. Mula-mula korang pipe ni korang kena adjust letak bahagian belakang nanti ni kena letak bahagian belakang. Okay, kita masukkan yang nombor 1 dulu. Okay, ni nombor 1. Nombor 1 first nak masukkan kita punya filter ni, korang kena perah dulu. Tengok, kena perah dulu guys. Okay, bagi dia meresap. Bagi span ni dia meresap. Okay, kalau tak nanti filter korang akan tertimbul. Okay, korang perah dulu. Lepas tu masukkan nombor 2. Ni sekarang dia tak ada keluar buih lagi kan. Nanti korang adjust dia punya kuning ni. Nanti korang kena adjust dia punya kuning ni supaya buih dia boleh keluar. Okay, korang perah dulu. Kalau tak nanti dia akan timbul. Okay, lepas tu masukkan yang nombor 4. Sama juga korang kena perah.
Perah-perah. Kena perah banyak kali supaya dia boleh tenggelam. Kalau tak nanti dia timbul lah. Okey. Ni korang boleh adjust. Kena sabar sikit lah. Korang kena fokus benda ni betul-betul guys. Kalau korang nak pasang, nak buat, nak set up pakai air pump satu, filter banyak kan. Korang kena fokus betul-betul. Okay. Kena pasang elok-elok lah. Okay. So yang ni, ni kita adjust bagi keluar buih dulu. Lepas tu nanti kita letak pipe-pipe ni bahagian belakang. Korang adjust lah, nak kuat ke, nak perlahan ke. Okay guys, sekarang kita dah siap dah. Nampak kita dah pasang kita punya filter, buih pun dah keluar. Okay, function dia untuk keluarkan oksigen dengan menapis kotoran. Okay, kita pasang 8 lah. So ada 8, 4 bawah, 4 atas. Yang ni kita masuk tempat ni, kita buat tempat bilik bersalin ikan. Bahasa mudah dia tempat breeding lah. Okay, kita tengok sikit bahagian belakang guys. Nampak bahagian belakang ni semua kita letak pipe oksigen tu. Okay. Okay, kita letak bahagian belakang lah. So tetap nampak kemas juga guys. Okay, kita tengok bahagian atas ni pula. Okay, lepas tu kita pergi bawah. Nampak Okay guys, itu saja. Nanti kita sambung episod lain. Kita sambung part 3 untuk kita letak ikan. Tapi untuk belah sini pun kita akan tambah lagi rak kita akan buat betul-betulnya guys. Okay. Thank you guys. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe kita punya channel YouTube guys. Thank you.